baik-baik. Temukan kami dengan ihsan-ihsan yang menjadikan akan kami lebih dekat kepada Engkau. Ya Allah, satukan jiwa kami, satukan kami seperti mana Engkau menyatukan kami di atas muka bumi ini. Satukan kami semula di dalam syurga kelak bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami ihsan yang berjaya. Kami tak mahu ya Allah salah seorang daripada kami jauh daripada kami ketika mana kami berada di dalam syurga. Ya Allah, haramkan keluarga kami daripada masuk ke dalam neraka. Jaga keluarga kami ya Allah, kami menyayangi mereka. Ya Allah, dengan kasih sayang ini bawakan kami untuk dekat kepada Engkau, mentaati Engkau, dan dapatkanlah kami redha yang baik daripada Engkau. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lahirkan daripada kami zuriat yang soleh dan salihah, zuriat yang baik-baik, zuriat yang akan menjaga Al-Quranul Karim, zuriat yang mempunyai akhlak yang baik. Jauhkan kami daripada anak-anak yang tidak mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang buruk, dan jauhkan kami daripada perkara-perkara yang menyebabkan akan kami berduka cita. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas amin tuan-tuan dan puan-puan. Selamat berbuka puasa. Kita dah masuk 15 Ramadan yang kedua. Moga kita sentiasa mempertingkatkan ibadah, kuat untuk lebih berjaya dengan Allah Subhanahu wa taala.